Bayangkan dua murid, seorang sangat bijak tetapi malas, seorang lagi biasa sahaja tetapi tidak pernah berhenti berusaha. Persoalannya, siapa yang akan menang dalam jangka panjang? Kerana satu hakikat yang sangat jelas ialah ini masa depan bukan milik yang paling pandai tetapi milik yang paling berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam dunia persekolahan kita sering melihat perbezaan antara murid. Ada yang cepat faham, ada yang lambat, ada yang cemerlang, ada yang sederhana, dan kerana itu ramai murid mula melabel diri sendiri, aku tak pandai, aku tak mampu, aku bukan jenis berjaya. Masalah sebenar bukan kerana murid kurang kemampuan. Masalah sebenar ialah apabila murid percaya bahawa kejayaan hanya milik orang yang pandai. Akibatnya, mereka kurang berusaha, mereka cepat putus asa, mereka menyerah awal, lebih membimbangkan mereka berhenti sebelum benar-benar mencuba. Masalah sebenar ialah apabila kita menganggap bakat lebih penting daripada usaha. Hakikatnya, bakat mungkin memberi kelebihan pada permulaan, tetapi usaha menentukan siapa yang berjaya. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak memberi peluang kepada diri sendiri untuk berkembang, mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Usaha adalah kunci utama kepada kejayaan. Satu, usaha mengatasi kelemahan. Walaupun kita tidak pandai, tidak cepat, tidak hebat, usaha boleh membantu kita berkembang. Dua, konsistensi. Lebih penting dari kepantasan kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi tentang siapa paling konsisten. Tiga, mentaliti membentuk kejayaan. Jika kita percaya kita mampu, kita boleh berubah, kita boleh berjaya, kita akan terus berusaha. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang sangat bijak. Dia cepat faham, namun dia tidak berusaha. Dia bergantung kepada kebolehan semula jadi. Akhirnya, dia mula ketinggalan. Kisah kedua, seorang murid yang sederhana. Dia tidak cepat faham, namun dia tidak pernah berhenti berusaha. Dia belajar setiap hari. Dia berusaha walaupun susah. Akhirnya, dia berjaya. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kebolehan, tetapi pada usaha. Anak-anak murid yang saya banggakan, jika kita benar-benar mahu masa depan yang baik, kita perlu berusaha. Tidak kira siapa kita hari ini, tidak kira tahap kita. Yang penting ialah usaha kita. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita berusaha? Adakah kita konsisten? Adakah kita percaya pada diri sendiri? Mulakan dengan langkah kecil. Belajar setiap hari. Jangan mudah putus asa. Teruskan walaupun susah. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi insan yang hebat, berakhlak dan berjaya. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai murid yang berusaha. Ingatlah, masa depan milik murid berusaha dan setiap usaha kecil anda hari ini akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Teruskan berusaha, teruskan percaya kerana anda mampu menjadi lebih hebat daripada yang anda sangka. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga kuat, berusaha dan mampu mencapai masa depan yang gemilang.